Pernah tak korang tengok satu filem yang buat korang terfikir, ni macam real je. Lepas tu bila korang google, rupa-rupanya memang betul-betul terjadi. Ada yang seram, ada yang menyayat hati, dan ada yang buat korang rasa nak angkat penumbuk je dekat skrin. Hari ni, aku nak share dekat korang 10 filem yang dibuat berdasarkan kisah benar. Ada yang memang 100% ikut kejadian sebenar, ada juga yang ditokok tambah bagi nampak lebih dramatik. So, apa lagi? Jom kita tengok. Nombor 10, The Conjuring. Kalau sebut pasal filem seram berdasarkan kisah benar, confirm The Conjuring masuk dalam list. Filem ini mengisahkan pasangan penyiasat paranormal Ed dan Lorraine Warren yang menyiasat rumah berhantu keluarga Perron. Rumah ini memang wujud dan keluarga Perron sendiri mengaku diorang diganggu makhluk halus. Tapi, sejauh mana kebenarannya? Ada yang kata Hollywood lebihkan efek untuk nampak lebih seram. Korang rasa macam mana? Yang ke-9, Catch Me If You Can. Ni bukan filem seram, tapi filem tentang penipuan paling legend. Frank Abagnale Jr. berjaya menipu sistem dengan menyamar sebagai doktor, peguam dan pilot. Semua ni sebelum dia berumur 21 tahun. Leonardo DiCaprio bawa watak Frank dalam filem ni. Dan apa yang lagi mind-blowing, Frank ni masih hidup sampai sekarang. Dia siap kerja dengan FBI lepas kena tangkap. Power tak power? Yang ke-8, The Revenant. Kalau korang rasa hidup korang susah, cuba tengok The Revenant. Filem ni diadaptasi dari kisah Hugh Glass, seorang pemburu abad ke-19 yang diserang beruang, dikhianati dan ditinggalkan untuk mati. Tapi, dia survive dan jalan beratus-ratus kilometer untuk balas dendam. Masalahnya, dalam kisah sebenar, dia tak balas dendam pun. Dia cuma memaafkan orang yang khianati dia. Tapi, Hollywood tak nak ending yang biasa-biasa, so diorang lebihkan drama. Kira lebih kurang Hollywood ni tambah kicap lah dalam cerita ni. Yang ke-7, Schindler List. Filem ni memang antara yang paling menyentuh hati. Ia mengisahkan Oskar Schindler, seorang ahli perniagaan Jerman yang menyelamatkan lebih 1,000 orang Yahudi semasa Holocaust. Filem ini dibuat berdasarkan kisah benar. Siap ada survivor sebenar yang muncul dalam ending filem. Kalau korang belum tengok, wajib tengok. Tapi sediakan tisu awal-awal. Yang ke-6, 127 Hours. Bayangkan, korang pergi hiking sorang-sorang, lepas tu batu besar jatuh dan himpit tangan korang. Nak minta tolong, tak ada orang. Nak gerak, tangan tersepit. Apa korang nak buat? Itulah yang jadi dalam 127 Hours. Kisah benar tentang Aaron Ralston yang terpaksa potong tangan sendiri untuk survive. Yang ni bukan edit, bukan drama. Memang betul-betul terjadi. Yang ke-5, The Texas Chainsaw Massacre. Korang pernah dengar Leatherface? Watak pembunuh bersenjatakan gergaji yang pakai topeng kulit manusia. Filem ini diinspirasikan dari kisah Ed Gein, seorang pembunuh bersiri yang obses dengan kulit manusia. Tapi realitinya Ed Gein tak pakai chainsaw pun. Tapi cara dia buat koleksi dari mayat orang memang cukup seram, sampai Hollywood pun terinspirasi. Yang ke-4, The Wolf of Wall Street. Kalau korang ingat dunia saham ni bosan, tengok The Wolf of Wall Street dulu. Filem ni tentang Jordan Belfort, broker saham yang hidup dengan parti dadah dan duit haram sebelum akhirnya kena tangkap dengan FBI. Yang kelakarnya, Jordan Belfort sebenar siap muncul dalam filem ni sebagai cameo. Jadi, dalam filem pasal penipuan, ada penipu sebenar berlakon. Yang ke-3, Zodiac. Korang suka misteri pembunuh bersiri? Zodiac ialah kisah sebenar tentang pembunuh Zodiac yang menghantui California pada 1960-an sampai sekarang. Pembunuh sebenar tidak pernah ditangkap. Hollywood pun tak boleh buat ending sebab realitinya kes ini belum selesai. So, kalau korang jenis tak puas hati bila tak ada jawapan, maybe filem ni akan buat korang frust. Yang kedua, Hacksaw Ridge. Filem ini tentang seorang askar tanpa senjata, Desmond Doss, yang menyelamatkan lebih 75 tentera semasa Perang Dunia Kedua tanpa menembak sebutir peluru pun. Ramai orang fikir, alah Hollywood confirm lebih-lebih. Tapi plot twist, semua yang korang tengok dalam filem ini memang benar. Gila tak? Yang pertama,
Titanic. Siapa yang tak kenal Titanic kan? Kapal mewah yang karam dalam tragedi sebenar tahun 1912. Tapi kalau korang nak tahu, watak Jack dan Rose tak wujud pun dalam sejarah. Itu cuma karakter fiction. Tapi tragedi Titanic tu memang real, dan adegan band main muzik sampai habis tu memang betul-betul terjadi. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. So, itulah 10 filem berdasarkan kisah benar. Ada yang betul-betul ikut realiti, ada yang ditambah drama sedikit. Korang paling suka filem yang mana? Drop komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak fakta menarik.